Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Kiamat Iklim bersama saya malam ni. Okey, malam ni kita buat kelas ganti. Salam Nazira. Malam ni kita buat kelas ganti ya. Sorry, serap sikit. Okey. Sebab besok mungkin tak ada dan semalam saya tak dapat live. Jadi malam ni kita ganti untuk semalam juga untuk esok. Sorry lah. Banyak bercakap suara serak sikit. Jom masuk. Malam ni topik kita ialah tanah jelus. Tanah jelus ataupun sinkhole. Jom kita belajar dan kita tengok kawasan mana kat tempat you all ada masalah tanah jelus ni. Sebab baru-baru ni dah keluar pula cerita tanah jelus kat KL kan. Sekejap Alright. Okey. Jom masuk. Cerita kita malam ni adalah tentang tanah jelus. Waalaikumsalam Prof. Dan beli air mineral murah malam ni 88. Wah. Cepat you all. Siapa nak? Oi, RM88 murah gila oi. Malam ni saya pinkan siapa nak air, tengok tadi seorang dah dapat RM88. Ada 35% diskaun. So grab you all, kotak ada 24 botol. Grab. Murah tu, 88. Wow, dapat paling murah, banyak. 20 lebih diskaun tu. User not found here. Okay. Siapa yang tak beli tadi Kalau live petang tadi diskaun dia 10% je. Malam ni, waalaikumsalam Yati. Malam ni siapa nak simpan stok, ambil cepat. 8 hari tadi ada seorang dapat user not found here. Not found here ke not found there tadi. Grab tak banyak pun. Ambil 8. Malam ni ada 35% diskaun. Waalaikumsalam Yati. Oops. Kenapa tertutup?
Okay. Alright, siapa nak ambil Saya dah pinkan air Langkawi Blue. Ada 10 kebalikan. Wah, siapa tu dapat? Dear Mary Mu, awak dapat 86. Lagi murah. You all grab. Sebab tu lah malam ni saya pinkan ni. Sebab malam ni TikTok bagi sampai pukul 10.30 malam saja. 10.30. Cepat ambil, you all ambil dulu cepat. Sampai pukul 12. Ambil cepat. Bermula pukul 10.30. Sekejap saya tengok apa admin cakap. Siapa nak air ni grab sekarang ni? Okey. Mulai 10.30 ni tadi sampai pukul 12 ada 35% diskaun. Banyak gila tengok. Ada masing-masing dah dapat 88, 86. Siapa nak pergi grab air ni? Sambil saya bercerita, topik kita malam ni ialah tentang tanah jelus, sinkhole. Dua-dua pun topik menarik. Air pun menarik, sinkhole pun menarik. Siapa nak bercepat? Okey, grab Dia dalam kotak tau. 24 botol ni. Sebelum saya nak mula, saya ceritakan kebaikan air ni. Grab 35%. Sampai 11.59 malam ni. Baik, air ni ada 10 kebaikan. Kita tengah nak panas tau sekarang ni. Dah datang El Nino. Awak minum air ni, dia akan meresap masuk dalam badan, masuk dalam saluran darah kita. Kalau bagi 3 bahagian, 2/3 ni semua meresap masuk. So kita tak hydrate, badan kita lembab, cukup air. Dan dia keluar sikit, satu bahagian keluar sebagai air kencing selepas melalui proses dekat buah pinggang. Sangat bagus. Minum. Ni semua budak-budak pun semua boleh. Minum supaya tidak kekeringan. 10 kebaikan. Meningkatkan imun sistem badan. 2, sangat bagus untuk kuatkan tulang. Imun sistem badan, daya tahan badan kita daripada penyakit dan jangkitan. Kuatkan tulang, bagus untuk jantung, bagus untuk otak, bagus untuk kuku, kulit dan rambut. Bagus untuk kalau awak ada masalah eczema, masalah kulit, eczema, luka, awak punya kudis-kudis kering, tu semua tu clear. Eczema paling banyak testimoni. Juga sangat bagus untuk luka-luka. Awak kalau luka, cepat rapat. Okey, contoh luka besar. Bersalin normal, bersalin cesarean. Bersalin cesarean hari pertama besar ni. 1.5 bulan dah kecut. Okey, bersunat. Apa-apa jenis operation, apa-apa luka yang awak ada, minum air ni. Kalau perlu nak cuci dengan air ni pun boleh. Cepat sangat cepat rapat dia. Alright, selepas itu saya memang stok air ni. Okey, anak serasi kalau demam betul. Ya betul. Semalam saya tak live sebab saya tiba-tiba entah macam mana boleh terkena demam selsema. Kan saya kata air ni cepat serap. Dia juga meningkatkan imun sistem badan. Saya makan ubat sekejap je. Minum air ni semua saya minum 3. Kalau perlu boleh 3 botol. Kalau demam dan sebagainya boleh minum 3 botol. Kalau hari normal biasa 2 botol dah cukup dah. Alhamdulillah. Sihat walafiat. Okey, cepat recovery sebab dia cepat naikkan imun sistem badan. Saya duk minum ini aja semalam. So demam bagus. Tengok testimoni banyak dah macam-macam. Air ni juga sangat bagus untuk mencegah penuaan peramatan. Awak nampak muda nanti sebab kulit awak lambat berkedut. Okey, dan dia juga tingkatkan keanjalan. Dan lagi satu paling penting, dia bantu sistem penghadaman dan penyerapan nutrien. Nanti awak makan ubat ke, makan vitamin ke, cepat berkesan. Tengok macam saya. Semalam ni saya tak live, petang tak live buat review produk pun. Malam pun saya tak live. Tapi tengok 1 hari je. Alhamdulillah, cepat dia recovery. So amalkan minum air ni, sangat-sangat bagus. Okey. Siapa yang tak ada suara, hilang suara, batuk. Kalau hal kat sini, paling cepat berkesan. Okey, so ambil cepat malam ni ada 35% diskaun. Kita nak mula, kita nak tunggu berapa ramai lagi masuk. Nanti once saya dah start, nanti mesti ada yang tertinggal. So sekarang ni saya promotekan ni dulu. Lepas tu kita akan start kelas kita ya. Topik kita malam ni ialah sinkhole. Jom ajak kawan-kawan masuk. Mungkin ramai yang tak tahu sebab dia tak buat notification. Dia tak buat notification kelas saya hari ni sebab selalu dia buat notification Rabu, Jumaat dan Ahad. Lain kali buat je notification. Setiap kali saya live je you nampak. Sebab kadang-kadang saya buat kelas mengejut. Macam hari ni sebab nak cover sebab besok saya outstation. Takut besok malam saya tak sempat. Saya ada program. Okey, siapa nak air ni cepat ambil, ada 35% diskaun Mungkin saya boleh tulis
Saya tulis. Saya tulis 35% diskaun. Okey. 10.30 sampai 12 PM. Okey tak, saya letak sini. Alright, sekejap kita tampal dia. Ya. Sekejap. Ya, Sejati Damia dah tuliskan dia punya kebaikan tu. So, awak boleh tengok. So, kalau nak ambil cepat. Okey, alamak jadilah. Alright, nampak tu? Okey, saya letak di sini. Okey. Right. Kita masuk cepat. Siapa nak cepat? Sementara kita nak start 3 minit lagi kita mula. Berita baik. Okay, thank you Damia. Berita baik. Langkawi Blue sekarang tengah ada offer oleh TikTok. 35% diskaun kotak 24 dan free shipping. Free shipping you all. Berbaloi gila beli. Ambil cepat. User. Apa user tadi? Not found here tu, awak ambil 2 kotak, awak tengah murah ni, simpan awak, since awak nak simpan stok kan, buat 2 kali pembelian. Okey, dia tak boleh ambil kali 2, awak kena beli 2 kali. Beli, lepas tu beli lagi. Okey, siapa nak ambil cepat, sampai saya dah nak mula kelas. Topik kita malam ni ialah sinkhole ataupun tanah jelus. Baru ni, tadi saya ada post dekat platform saya, pasal di KL dah mula start ada lubang-lubang sana sini. Baik, malam ni saya nak bercerita tentang sinkhole, macam mana dia berlaku, kawasan mana yang paling banyak ada potensi untuk kena sinkhole, termasuk saya bagi setiap negeri, termasuk Sabah Sarawak, Singapura, Brunei dan juga Indonesia. Tanah jelus atau tanah jelus ataupun sinkhole. Thank you Yati. Saya tak boleh napis sebab saya pinkan ni. Dalam masa yang sama, grab awak yang ini 35% diskaun. Saya letak 2 botol pun boleh. Yo. Okey, bagi orang nampak. Kan senang. Lagi senang macam ni. So, siapa nak grab cepat, 35% sampai jam 12. So, sambil saya bercakap, awak start ambil. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Kiamat Iklim. Thank you Klein. Waalaikumsalam. Peminjam. Baik, selamat datang ke kelas saya Kiamat Iklim. Malam ni kita bincang tentang sinkhole. Pagi tadi saya ada buat posting kat Kuala Lumpur, dah mula start, dah ada tanah jelusan di sini, dah mula dah jadi. Baik, adakah ini satu trend atau adakah ini satu kebetulan? Rohana dah post dah? Pembela masyarakat, alhamdulillah. Teruskan bela masyarakat. Saya sokong. Okey, baik. So, apa itu sinkhole? Sebelum tu, okey, samalah kita. Saya pun NGO juga. Saya pun bela masyarakat. NGO saya namanya Awita. Awak nampak tadi Awita tengah ketuk-ketuk juga tu. Boleh tengok. Siapa-siapa nak tengok NGO saya, boleh pergi dekat saya punya muka buku. Thank you Rohana. Rohana rajin share live saya. Bagi pengetahuan semua orang, malam ni saya buat kelas ganti. Semalam tak dapat live, besok pun tak dapat live. Tengah-tengah saya ambil saya gantikan kelas malam ni. Okay, alright. So topik kita agak menarik malam ni sebab tadi kat KL dah mula ada sinkhole. Okay, mungkin ada ramai lagi yang tak tahu sinkhole ni apa atau macam mana punca, dan mungkin awak tak tahu kawasan awak tu sebenarnya berisiko tinggi nak kena sinkhole. So malam ni saya akan cakap kawasan mana yang berisiko tinggi. So cepat ajak ramai-ramai sebelum kita start kelas. Jom baca bismillahirrahmanirrahim. Kita nak baca Al-Fatihah sebelum, jom pasang niat. Yang kita nak belajar, saya nak mengajar, kita nak gunakan ilmu dan kita nak share ilmu kerana Allah Ta'ala. Pasang niat semua orang supaya sepanjang kelas kita malam ni kita dapat pahala berganda. Okey, sebab ini bukan live
santai-santai. Ini ialah live yang betul-betul untuk kelas dan ilmu. Okey. Yang keduanya kita nak baca Al-Fatihah. Biar berkat sikitlah umur kita. Untuk diri kita, cakap nak hadiahkan buat roh kita, nama kita dibintikan ibu ke bapa pun boleh. Dan kita juga nak hadiahkan buat semua orang yang kita sayang. Jangan lupa guru-guru kita yang mengajar kita ABC, Alif Betul 1, 2, 3, mengaji solat. Semua kena. Sampailah sekarang. Jangan lupa nama saya, cari cikgu sekarang. Sharifah Mazlina. Kepada semua muslimin muslimat, khususnya yang sedang dilanda pelbagai bencana, okey, macam Syria, Palestin dan sebagainya, keseluruhannya, serta yang paling istimewa kita nak hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dia dan para sahabatnya, khususnya Nabi Allah alias Nabi Allah kita, Nabi Allah Sulaiman, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Amin. Jom kita baca Al-Fatihah semua orang. Bismillah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Okey, tap, share. Saya harap malam ni ramai yang pasang clicker, kalau boleh ajak ramai-ramai, sebab ramai ni orang tak tahu yang saya ada buat live kan, especially yang tak buat notification setiap hari. Okey, kita nak belajar pasal sinkhole. Sinkhole ni atau dipanggilkan lubang benam lah. Lubang benam. Kadang kata macam tanah jelus juga. Sebenarnya bukan tanah jelus tau, lubang benam. Saya silap tu tajuk tu. Lubang benam. Nak ubah dah tak boleh dah. Dah tekan live tadi baru perasan, alamak bukan tanah jelus. Tapi dia adik-beradik tanah jelus lah. Dia lubang benam. Dia lubang, lepas tu dia terbenam. Itu namanya sinkhole. Ya. Thank you Sumaya. Awak share pada 5 orang kawan-kawan. Thank you so much. Saiz dia boleh kecil, dia boleh besar. Dia boleh besar bangunan pun boleh. Okay. Kalau besar bangunan tu dah jadi macam tanah jelus lah. Zas, dia jatuh. Okay. Sinkhole ni lebih pada membuat lubang. Kalau tengok macam gitu kan banyak. Kat, dekat Hong Kong kena kan pecah dan kita nampak apa dekat bawah tu. Macam senang nak ingat balik sinkhole ni. Ingat tak? Area mana ni saya cerita? Sabar. Saya cerita dulu sejarah. Cerita dulu sinkhole ni sahabat. Saya akan beritahu semua nanti. Senang nak ingat macam contoh yang jadi dekat Masjid India lah. Yang ada okay, thank you dah betulkan Yati. Yang ada di mana yang dekat Masjid India yang ada seorang wanita India yang dia jatuh dalam sinkhole. Ingat? Itulah dia lubang benam. Dan hari ni saya post tadi, saya share posting orang lain yang menunjukkan tiba-tiba kat KL banyak pula lubang benam hari ni. Dan menunjukkan tanda-tanda lubang nak jadi pun banyak. So, sepatutnya kalau musim hujan okey lagi lah. Sekarang ni dah mula kering. Kenapa nak jadi sinkhole? Baik, awak kena faham. Sinkhole ni macam ni tau. Sekejap mana saya punya pen saya, drawing saya sekejap. Saya nak lukis supaya awak nampak. Okay, oops. Baik, bagi you faham sinkhole ni macam ni. Katalah ni kita punya tanah. Okay. Dan atas ni kita ada bangunan. Ada pokok, ada apa-apa semua. Dekat Malaysia ni, especially beberapa negeri macam contoh Perak, Selangor, KL, dalam tanah kita ni ada banyak batu kapur. Contohlah, ada batu kapur kat sini. Contoh ada batu kapur kat sini. Okey, batu bawah ni tanah dan dia dipenuhi oleh tanah juga ni. Dia dah tertimbus. Okey, dia semua dah tertimbus dengan tanah. Tapi ada batu kapur kat sini. Alright. So, macam mana boleh jadi tanah jelus? Batu kapur dia tidak padat. Dia tidak solid macam batu-batu granit. Dia tidak solid macam batu-batu yang lain, mamar dan sebagainya. So, dia terbenam dekat dalam ni. Dia tertutup dekat sini. So, macam mana boleh jadi sinkhole? Sebab dia bila kena air, bila kita musim banjir, dia lembab. Dia boleh meresap, dia macam betul kapur Kapur kan dia keras, tapi bila kena air, dia cair, dia lembut.
Dia lembut. So, bila banjir kita penuh air, dia serap. Dia selalu sinkhole ni batu-batu tu besar lah. Kalau kecil-kecil tak jadi hal lah. Yang besar-besar, gumpal besar ni. So, dia serap air. Dia serap. Lepas tu, bila dah habis banjir, dia kering. Macam sekarang tengah kering. Okay, tengah kering. So, bila tengah kering, dia mengeras balik. Tapi mungkin dia dah tekstur dia dah berubah sikit. Lepas tu, kita banyak kali banjir, banyak kali kering. Okay, bila kering ini, bila banjir, macam mana boleh jadi sinkhole kita tak nampak. Dia tiba-tiba dia berlubang sebab dia cair, dia lembut, dia cair, dia pecah. Okey? Dia pecah mungkin setengah macam ni dah hanyut. Kalau yang jenis cair. Dan mana sekarang ni musim panas, dia disejatkan, so dia jadi kering dan dia merekah. Bila dia merekah, dia dah tak solid, dalam dia berlubang-lubang. Atas ni ada bangunan, atas ni ada jalan raya, kereta lalu lalang. So apa jadi? Dia boleh pecah. Bila dia pecah, katalah atas jalan raya, berlubang tak dalam ni? Sini akan berlubang. Itulah jadinya sinkhole sebab dia jatuh. Faham tak? Macam ni, katalah ni batu, ni atas tanah. Ni mula-mula solid lagi ni. So semua cantik. Hujan, banjir, hujan, banjir. Lepas tu mula-mula dia mereka, pop, dia pecah. Bila dia pecah, ada kosong tak tengah-tengah ni? Ada kosong lah. Bila ada kosong, ini yang sebelah atas turun. Nasib lah. Kalau ada bangunan, bangunan lah. Kalau ada jalan raya lah. Nasib. Di seluruh dunia macam tu. Sebab tu kadang-kadang kereta tengah jalan, zup, jatuh kereta tu dalam tu. Nasib sebab dia dah kosong macam ni. Bila dia dah kosong, apa yang berat yang tak mampu ditampung akan jatuh pada ruang yang kosong tu. Faham kan? Itu namanya. Punca paling main, punca paling utama adalah batu kapur itu mereput dan hancur. Maka jadilah dia jadi rapuh. Okey? Baik. So itu dipanggil keras lah. Keras batu kapur tu pun dipanggil keras. Keras ni lah kawasan batu kapur. Dekat Malaysia ni ada banyak kawasan keras. Keras, KRAST. Keras ni dipanggil sebagai kawasan batu kapur yang telah diukir. Macam mana diukir? Diukir. Okey? Menjadi seperti gua tu dia jadi macam melengkung. Okey, kalau kita tengok balik kat sini, batu kapur dalam tanah ni dia boleh jadi keras. Keras tu seperti dia jadi macam gua. Okey, dia sendiri terbentuk macam gua, dia kosong kat dalam ni. Okey, ni tanah kita dia kosong dalam ni. Dalam ni hancur dulu. So dia jadi macam gua. Dia boleh jadi besar dia ada saiz banyak, dia boleh sebesar-besar gua betul. Pun ada. Okey, dalam tanah ada, lama-lama ditimbul pun ada. Okey, lepas tu dia juga boleh jadi rongga. Rongga tu macam jadi lubang besar macam ni. Okey, ataupun dia boleh jadi sungai bawah tanah. Ataupun dia boleh jadi sungai bawah tanah. Okey, dia boleh mengalir. Sebab dia buka ruang yang kosong dan melopong, so tempat air lalu daripada mana-mana tumpang. So dia lalu, tempat yang dia ada tu semua dah cair, dah rosak, jadi air boleh lalu. So dia jadi longkang macam ni. So air lalu kat sini. Faham So dia boleh jadi macam ni, dia jadi berlubang, dia juga boleh melengkung. Dahsyat tak? Ataupun last kali dia flat habis lah. Dia flat habis. So itu corak dia. Okey. So sebab dia adalah batu kapur. Okey. Jadi kawasan batu kapur atau dipanggil kawasan keras. Kawasan keras ni, saya nak terus cerita kat Malaysia punya hal lah. Saya tak nak cerita jauh-jauh. Saya nak terus cerita. Jadi malam ni kita nak cerita terus. Saya share lokasi-lokasi yang saya rasa korang perlu tahu. Kot-kot ada kat tempat you all lah, kat negeri you all. Termasuk Singapura. Saya ada sikit info Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak dan Indonesia. So kalau orang Indonesia masuk, silakan. Okay. So kalau kat Malaysia ada 5 negeri yang paling banyak batu kapur. Yang paling banyak kawasan yang ada potensi untuk dapat tanah ataupun sinkhole ini tanah benam ini. Okey, lubang benam. So sinkhole ni boleh jadi lagi teruk kalau kita dapat hujan asid. Lagi teruk, lagi berpotensi. Batu kapur ni dia mudah larut kalau kena hujan, dan hujan tu ialah hujan asid. Yang tu lagi teruk. Itulah punca yang paling kuat. Dan sekarang ni, kenapa dulu-dulu kita kecil-kecil tak pernah dengar pasal lubang benam? Padahal kita ada je hujan. Kita ada je hujan lebat dan sebagainya. Okay? Tapi kenapa tak ada cerita lubang benam? Sebab dulu-dulu punya hujan tak ada asid. Dulu-dulu punya hujan kita tak pernah dengar, hujan asid.
Sebab dulu tak ada kilang macam sekarang. Dulu tak ada kenderaan banyak macam sekarang. Dulu tak ada jentera banyak dah dekat bumi. Dulu tak ada pun industri-industri mega yang macam sekarang ni, yang bekerja siang malam. Dulu kita tak ada bandar macam Kuala Lumpur dan sebagainya, tak ada pun. Yang sekarang ni 24 jam orang bergerak. Dulu malam pukul 9 dah senyap sunyi dah, orang tak bergerak dah, semua dah tidur. Sekarang dunia menjadi 24 jam tak tidur. Okey, jadi bila semua itu mengeluarkan karbon dioksida, semua tu merosakkan alam, kilang-kilang semua, jadi atmosfer kita kotor. Bila hujan turun, hujan asid. Sebab tu sekarang ni banyak tanah jelus. Bila ada hujan asid, batu kapur lebih mudah terhakis dan terlerai. So itu salah satu puncanya pollution, ya betul. Tapi sebab tu batu kapur ni sebab hujan asid ni dia menghancurkan kapur tu dengan sangat mudah. Sebab bila dia turun ke bumi, asid tu, hujan asid tu, air dia tu tetap masuk sampai dalam tanah. Dia dah turun mesti tanah serap kan. So dia serap terus masuk, dan kalau kena dekat kawasan batu kapur pula batu kapur ni, maka perlahan demi perlahan dia akan terhakis. Dia kosong dia macam ni lah. Dia sebijikan lama-lama turun sikit, turun sikit, turun sikit, turun sikit, turun sikit. Kadang-kadang turun sikit kita nampak tanah tu macam melengkung macam ni. Tiba-tiba ada lekuk. Kalau tu dia dah mula turun. Tapi tak teruk. Tapi lama-lama bila dia flat betul-betul habis, baru jatuh. So banyak tanda-tanda yang saya akan ajar kat you all, nak tengok macam mana tanda-tanda tempat yang ada batu kapur. Okay. So kalau kita tengok, ada 5 kawasan yang paling tinggi kandungan batu kapur dekat bumi dia. Yang pertama ialah negeri Perak. Perak bukan saja dekat dalam tanah, gunung batu kapur pun banyak, bukit batu kapur pun banyak kan. Okay, yang sekarang kita tengok gondol banyak tu. So contoh negeri Perak, especially dekat Ipoh dengan Batu Gajah. Itu paling banyak batu kapur. Yang kedua Kuala Lumpur. Dekat KL memang banyak batu kapur. KL so bahayalah sebab kita banyak bangunan kat KL kan. So dalam tanah KL itu, dekat bumi KL tu ada banyak sangat batu kapur. Ini bukan satu rahsia ke apa, ini memang fakta yang semua umum pun tahu. Okay, sama ada awak rajin membaca atau tidak, tapi memang tu banyak batu kapur. Okay, siapa nak air ni sampai pukul 11.59 ada 30% diskaun so grab. Satu kotak 24. Ambil saya dah terangkan kebaikan dia. Ambil dulu, nanti saya terangkan. Rebut dulu sebab sampai pukul 12 saja air ni dapat 35%. TikTok bagi ya. Beg nombor 1. Satu beg je saya buka. Baik. Jadi nombor 1 negeri Perak, nombor 2 Kuala Lumpur, nombor 3 Selangor sebahagian kawasan. Okey. Nombor 4 Perlis. Dan nombor 5 Kedah. 5 negeri ni yang mempunyai paling banyak batu kapur dalam bumi dia. Okay, so risiko kena tengok lah. Harapnya bukan di bandar, bukannya tempat populasi yang ramai manusia atau bangunan-bangunan tinggi yang ada. Sangat berisiko tinggi. Okay, so apakah punca sinkhole ni boleh jadi kat Malaysia? Okay, pertama ialah sebab kawasan tu banyak batu kapur lah. Macam saya dah sebut tadi. Itu salah satu punca utama berlakunya sinkhole ataupun lubang benam. Yang kedua, biasanya di Malaysia ataupun di luar negara berlakunya lubang benam sebab ada kebocoran paip bawah tanah. Okey, ini agak biasa. Kalau kita tengok baru ni, kita tengok dekat Hong Kong pun kena sangat teruk kan. Dekat Shanghai pun kena teruk sampai dia orang lagi padat penduduk dia kan. Okey, dan bila berlaku sinkhole tu, bila kita nampak paip banyak, wire banyak berlubang. Sebab kena ingat kalau di bandar contoh bawah KL, kita ambil KL. Bawah tu kita cuma nampak tanah aja, kita nampak jalan raya. Bawah tu berselirat paip, elektrik, kabel, segala benda ada bawah tu. Semua tu sudah dikorek. Lepas tu ada LRT, MRT, kabel elektrik, tiang lampu semua. Jadi berselirat bawah tu. Jadi dia sebenarnya bukannya solid tanah. Dia ada macam-macam lagi yang dia buat. Okey. Jadi biasa punca keduanya ialah bila berlaku bocor paip bawah tanah. Okey. Perlu kita ingat Malaysia kita bermula dengan pasang paip dulu. Ialah paip apa? Paip besi kan. Betul tak? Yang besar tu warna putih kat dalam tanah. So after beberapa tahun, paip tu akhirnya karat. Sebab tu dulu-dulu ingat, saya rasa dekat 7, 8 tahun, 10 tahun dulu kita selalu dapat air karat.
Bila keluar tu kita kadang bila kotor je air karat keluar. Jadi air karat ni sangat bahaya. So akhirnya kerajaan tukar kepada PVC. Apa nama siapa ingat nama pipe yang dah tukar, PVC yang besar yang tebal tu. Dia macam plastik lah. Ada nama dia pun tak ingat dah. Okay, so sudah ditukar. So apa yang berlaku kalau yang baru ni, yang pakai yang dia dah buat yang baru ni, yang jenis so called PVC ni, potensi untuk bocor tu jarang berlaku kecuali antara cantuman. Kan dia nak sambung silinder, sambung-sambung panjang-panjang, antara cantuman tu berpotensi untuk pecah lah. Okay, tapi kalau masih lagi ada pipe yang lama yang besi tu, bila dia terhakis, sebab sekarang kita ada banyak hujan asid kan, so besi pun boleh berkarat. Bila hujan banyak hujan asid, dia akan boleh menyebabkan pipe-pipe yang dalam bentuk besi itu berkarat. Yang lama-lama dah tentulah dalam air kita banjir lah segala benda kan. Sekarang kan banyak banjir dan sebagainya. Kalau masih ada yang pipe besi tu, dia berpotensi untuk pecah, bocor, karat dan sebagainya. So bila pipe tu besar gabak, besar gila, okay. Kalau tengok saya rasa macam besar dia macam lori tangki tu. Kan lori tangki buat minyak tu, besar-besar macam tu. Besar kan, untuk menyalurkan air dari seluruh Malaysia, baru masuk pipe kecil-kecil. So bila pipe yang besar ni, yang bocor ni, yang selalunya boleh menyebabkan tanah runtuh macam ni juga, ataupun jadi lubang benam, especially dekat kawasan yang bocor. Itu selalunya punca kedua, bocornya pipe bawah tanah. Yang ketiganya boleh berlaku runtuhan tanah berlubang ini ataupun lubang benam ini bila berlaku pembangunan pesat. Banyak sangat bangunan dah timbul, kawasan bandar menjadi, especially bandar lah. Bandar dah makin tambah bangunan, banyak kerja gali. Setiap kali buat bangunan baru, kena gali tanah. Sebab apa? Nak sambung sistem pipe tadi, nak sambung wiring, kabel elektrik, segala kabel, fiber optik, kabel telefon, semua. Jadi kena gali tanah lagi. So terlalu banyak penggalian. So itu juga boleh jadi salah satu punca jadinya lubang benam. Terlalu banyak penggalian. Okay, pembinaan bangunan tinggi, kerja cerucuk, piling, pembinaan terowong, okay, korek tanah yang tak terkawal. Itu korek tanah tak terkawal. Kadang-kadang silapnya bila bagi kontraktor yang tak bertauliah pun boleh menyebabkan salah cara korek, pun boleh menyebabkan jadinya lubang benam ini. Ini semua kerja-kerja, makin banyak korek, makin banyak tampal itu ini dia akan buatkan tanah tu jadi tak stabil. Okay, siapa nak air ni silakan saya dah pinkan beg nombor 1. Satu beg je pun 35% diskaun. Ambil hari ni sampai pukul 12 siapa nak ambil, jangan tunggu last minute, ambil sekarang. Termasuk betul jujur dah, termasuk pipe gas bawah tanah. Banyak sebenarnya macam-macam benda digali kat bawah tu. Okay, macam-macam. You kalau tengok, saya suka pergi Jepun kalau especially kat Tokyo. Kalau siapa-siapa pergi Tokyo satu hari nanti, cuba pergi dekat dia punya, thank you Jonas, pergi dekat dia punya macam DBKL lah. Okay, kat bandar Tokyo tengah, tapi dekat majlis bandaran dia, kita boleh buat lawatan. Pergi kat situ nanti dia tunjuklah struktur dia. Dia ada miniature seluruh Tokyo. Satu bangunan tu semua dia letak seluruh Tokyo tu, dia buat semua bangunan dia jadi miniature tau. Jadi kita boleh tengok seluruh Tokyo dengan kecil-kecil, dia buat cantik. Dan dia ada pakai sistem hidrolik, dia boleh tunjuk. Angkat aja layer atas, katalah ni semua bangunan. Angkat bawah bangunan, apa dia layer pertama. Angkat lagi LRT dia ada berapa, 7, 8, 9 lapis bawah tu. Angkat lagi ada kabel. Angkat, dahsyat gila. Sangat canggih. Okay, so kalau nak tengok Jepun punya kecanggihan, berapa banyak dia dah gali bawah tanah tu. Itu kalau tanah jelus tak tahu nak cerita. Tapi of course teknologi dia pakai memang sangat dahsyat lah. Sebab Jepun dia siap ada buat teknologi yang boleh menyerap gegaran gempa bumi. Sebab negara dia adalah negara gempa bumi. Okay. Collagen ke? Tu betul ke? Betul. Betul Syakila. Cakap pasal ageless kan, dia bukan collagen. Dia ageless. Dia bukan collagen. Okay. Dan akhir sekali, punca sebenar macam mana
benda ni lubang benam ni boleh berlaku ialah apabila berlaku hujan lebat dan banjir. Macam saya ada lukis tadi, bila hujan lebat, okey, dah hilang dah gambar tadi. Bila hujan lebat, timpa batu ni kena asid, mendap. Kalau banjir lagi, timpa penuh dengan air, bila kering dia crack, pecah. So kita sekarang sedang mengalami banyak banjir, banyak sangat, dan sekarang ni kita panaslah pula. Okey, baik. Dan akhir sekali boleh juga menyebabkan tanah lubang ni bila pengambilan air tanah berlebihan. Yang ini kalau kat Indonesia sebab buat boring. Okey, boring ni ataupun sedut tanah daripada dalam sedut air dari dalam tanah. Okey, so macam kat Indonesia banyak. Saya rasa kalau kat Malaysia ni banyak dekat Kelantan kan. Terengganu ada ke? Saya rasa Selangor ada sikit. Okey, dalam tanah kita ni semua satu dunia, dalam tanah kita ada air. Tengoklah berapa kaki. Dalam macam air Langkawi Blue kena ambil daripada dalam 110 ke 140 kaki. Ini paling dalam. Ini air dia lain, ini air salika. Yang orang lain yang sedut air untuk telaga tu dia cetek saja dalam 5 kaki, 5 atau 6 kaki je, atau 7 kaki paling-paling. Okey, 10 pun ada. So itu macam telaga. Macam ni lah dia sedut air. Ni ada air pun ada banyak layer-layer. Bawah lagi dipanggil air salika. Bawah lagi. Ini air yang orang selalu ambil buat minuman. Banyak lapisan dia. Jadi minum air Langkawi. Ya, air Langkawi. So bila kita sedut banyak air ni lama-lama dia habis. Macam contoh kat Jakarta. Jakarta kan dia terlalu banyak sedut air, dibuat boring. Sebab tu tanah dia mendap. Ni air ni dah ada kapasiti dia dah tebal macam ni. Okey? Lepas tu bila sedut dia makin susut. Sedut lagi terlampau banyak, dia susut lagi. So bila susut ada kosong tak atas ni? Ada rongga kosong. So tanah atas ni akan jatuh. Yang jadi kat Indonesia tu sebab terlalu ramai orang ambil air boring, air yang buat air macam-macam semua telaga, beratus ribu orang beratus ribu telaga dia ada. So bayangkan ratusan ribu telaga ni, air yang banyak ni pun habis, boleh susut. So yang ini bukan lagi lubang benam, seluruh Jakarta tu dah terbenam ke bawah, semua dah turun. Itu cerita sebenarnya. Jadi sebab tu Jakarta semakin tenggelam, air laut semakin tinggi. Sebab tu Jakarta nak dimasuki oleh air laut sekarang ni. Itu mega punya benam. Sebab air habis. Semakin habis. Okey. Kita kat Kelantan ada juga orang buat. Kan? Tapi mungkin tak seteruk. Persekian jiran saya majoriti boring untuk dapatkan air bersih. Ya. Kelantan memang terkenal. Ada banyak air ceduk air ni. Sedut air. So sangat sukar untuk dibantu sebab Kelantan tak ada sumber air yang bagus kan. So harapnya satu hari nanti Kelantan dapat bekalan air yang bagus. Piping air. Saya pun tak faham kenapa Kelantan tak dapat air lagi. Okey, baik. So last kali macam mana boleh jadinya lubang benam ini bila kawasan itu adalah tapak timbunan lama. Okey. Tapak timbunan lama ni maknanya dulu kawasan tu mungkin tasik, so dia timbun, so mungkin tali timbunan tak betul, nanti dia berlubang. Okey, kawasan-kawasan lombong, kawasan-kawasan tapak pelupusan, dia dah lupus, lepas tu ditambak semula. So bila tampak tak berapa bagus, dia akan boleh buatkan jadi jelus juga. So risiko juga hasil daripada tambakan yang tak bagus tadi. Okey, ini 6 perkara macam mana boleh jadi tanah jelus. Kalau you duduk sekitar tanah lombong, awak hati-hati juga ya. Kalau dah lama tak apa. Kalau you baru pindah dan you tahu kawasan tu sebenarnya bekas kawasan lombong, you kena hati-hati sikit. Sebab saya tengok zaman sekarang, setahu saya lah, selalunya kalau orang yang nak buat bangunan, dia pergi kat kawasan lombong, bila dia tambak, dia kena tunggu beberapa tahun untuk tanah tu betul-betul stabil, kering dan betul-betul padat. Tapi zaman sekarang kita tengok kawasan lombong ke kawasan tasik ke, dia masuk je tanah terus buat piling, terus buat rumah. Perasan tak? Pada saya bahaya juga.
Tapi tak tahulah kalau dia pakai apa-apa teknologi untuk mengeraskan tanah kat bawah tu supaya tidak mudah untuk jelus. Apa pun kena hati-hati. Baik, saya nak bagi tu tanda-tanda. You all kena tahu tanda-tanda bagaimana tanah kita, tempat kita duduk ni, betul-betul selamat. Okey, dengar ni tanda-tanda dia. Satu, kalau awak nampak tanda-tanda ni, awak kena report cepat-cepat dekat mana-mana PBT ke, last-last kat balai polis pun senang. Okey, report dekat balai polis. Awak tahu tak, balai polis ni ialah sebenarnya one stop center. One stop center. Tahu tak Ustaz? Tak semestinya kes-kes jenayah saja. Apa-apa saja awak ada kes, tak sempat nak pergi report balai ke, kat JKR ke, kat apa ke, awak pergi je kat balai polis. Awak buat laporan, nanti polis akan agihkan berita tu. Katalah kat rumah awak ada tanah jelus, yang paling dekat ialah balai polis. Pergi report kat balai polis. Nanti pihak polis akan sambungkan report itu pergi ke jabatan-jabatan berkenaan. So senang tak? Itulah guna dia, sebab tu kita ada polis bantuan. Kan? Jadi awak boleh buat laporan. Ingat jangan risau, jangan kata macam mana saya nak report, saya tak tahu. Cari balai polis terdekat, paling senang. Okey, dengar tanda-tanda. Kalau awak nampak nak mula tanda ada tanah dah mula bergerak. Tanda ni boleh ada kat rumah awak, boleh ada dekat bangunan mana-mana awak pergi. Kalau nampak tanda tu agak ketara, cepat-cepat buat aduan, cepat-cepat buat pada pihak-pihak tertentu yang bersesuaian dengan awak. Pertama, kalau nampak ada rekahan baru pada dinding rumah. Rumah dah elok, tiba-tiba awak nampak berkah macam tu. Kalau setakat rekah halus tu biasa, tu cat yang kering. Tapi ni kalau awak nampak dinding tu, batu tu pun sendiri dah koyak. Awak boleh nampak. Macam ni tutup kan, tiba awak nampak saya kat saya boleh mengendap. Macam tu. Dah boleh nampak terus dari dalam keluar, luar ke dalam. Dia rekah. Oh, itu dah ketara dah. Ada gerakan tanah. Awak dah kena buat sesuatu. Okey, cuba cek. Biasanya rekahan macam ni selalu berlaku dekat tempat cantuman dinding. Macam dinding dengan dinding, kalau dinding je dia dah ada batu-batu semua kan. Cantuman. Kan dia ada penjuru. Kat situ boleh terbuka. Okey. Kalau awak nampak macam tu, awak kena buat report cepat-cepat. Okey, kalau awak dalam kawasan perumahan, bagi tahu PBT bagi tahu siapa-siapa lah, management ke, ataupun kalau rumah awak dia under developer, kena bagi tahu developer. Kalau ada PBT, kena bagi tahu. Kalau ada majlis daerah ke majlis bandaran, kena bagi tahu. Buat aduan sebab ketara. Okey? Lepas tu awak boleh tengok kalau ada retakan pada jalan, pada jalan atau lantai rumah awak. Kalau dekat luar, awak tengok, kenapa jalan ni tiba-tiba merkah macam tu je, terbuka. Jalan ni, kalau dibuat jalan betul, dia kena kurang-kurang dekat 1 kaki lebih tau tebal dia. Jalan tu, dia tar, ada simen, ada batu kerikil, ada banyak layer. Kan, saya tak salah, saya dekat 1 kaki lebih macam tu tebal dia. Kalau tiba-tiba jalan rumah awak tu, tiba-tiba nampak dia dah merkah dah, terbuka dah macam tu. Buat aduan. Itu tanda-tanda ada gerakan tanah dekat bawah. Kalau takkan dia merkah. Dan kalau merkah tu panjang, awak kena cepat-cepat adu lebih cepat-cepat supaya lekas mereka boleh perbetulkan dan cek apa dekat bawah tu. Kalau rekahan berlaku dekat rumah awak, cepat buat aduan. Ataupun kalau awak nampak pada lantai rumah awak, kat rumah awak pula merkah, itu awak kena cepat lah. Sebab dalam rumah kalau jadi apa-apa bahaya. Okey. Okey, iklan sekejap. Air ni malam ni ada diskaun. 1 kotak 24 botol. Malam ni 35% less than free shipping. Ambil cepat awak, setengah jam je lagi. Setengah jam je lagi. Ambil dulu cerita kebaikan dia kemudian. Saya cakap 10 kebaikan. Ini tengah musim panas ni, awak bagi siapa-siapa nak minum, anak awak ke siapa minum. Sebab dia meresap dalam badan, masuk dalam saluran darah, sampai kat bawah pinggang baru keluar, jadi kencing sikit je. 2/3 ni semua masuk dalam badan. 1 ni saja keluar jadi air kencing. Siapa ada kemo, siapa demam, kau sakit, minum air ni. Cepat dia punya dia punya kebah dia. Sebab badan kita lembab, musim panas kita tak kering. Kita tak dehydrated. Ni kita dah mula masuk El Nino jangan buat main. Okay, El Nino dah sampai. Nanti bulan 7 lagi panas. So grab simpan stok ni.
Siapa nak simpan stok? Kalau nak beli 2 kotak, awak beli sekali, awak kena beli sekali. Dia tak boleh times 2, tak ada GNT, tak benarkan. Okay? Grab cepat-cepat. Okay? Dia 30 minit lagi. Nanti Damia buat countdown. Tolak setiap 5 minit. Damia akan selalu bantu saya. Nanti diingatkan awak. Ni dah tinggal 30 minit. Grab cepat-cepat, jangan rugi. Okay. Tanda kedua, awak nampak kalau tiba-tiba pintu tingkap awak susah nak tutup. Kalau pintu dengan tingkap awak susah nak tutup, selalu elok tutup. Tapi sekarang ni tak nak masuk. Dia macam berselisih macam ni. Macam pelik dah. Itu juga tanda-tanda ada gerakan tanah berlaku kat rumah awak. Awak selalu tutup okey. Lepas tu tiba-tiba sekarang tak okey pula. Mesti ada sesuatu sedang berlaku. Bahaya tau, sebab asal pintu tu macam tu, mungkin tiba-tiba sebelah sini turun. So memanglah tak boleh tutup. Tingkap tarik pun tak boleh tutup. Pernah tak jadi? Ada sesiapa pernah jadi tak? Pintu tak boleh tutup. Awak tarik macam mana pun dia macam berlanggar. Dia tak boleh, selalu boleh tutup macam ni. Sekali-sekali dia pergi kat belakang ni. Dia tak, memang tak boleh lah. Orang macam mana pun tak boleh tutup. Sebab dia berselisih sebelah atas. Pelik tak? Selama hari ni elok je macam ni. Sekarang naik atas ni. Itu semua tanda-tanda ada berlaku gerakan tanah. Kalau terlalu banyak berlaku, kalau terlalu banyak dia punya gerakan tu sampai over sangat, awak dah kena panggil buat report. Check, kalau kata kat bilik bawah, pergi check kat bawah tanah tu. Awak pergi keluar. Okay, rumah kita kan ada saya tunjuk rumah kita kan ada flap. Tu flap tak saya tunjuk ni, saya lukis gambar. Okay. Okay, kalau katalah ni rumah, kat tepi rumah kita kan ada simen lebih ni kan, sampai belakang semua keliling rumah dia, betul tak? Okay, ni bumbung. Baik, kalau katalah kat rumah kat pintu tepi ni, tingkap ke pintu kat rumah kat tepi ni tak boleh tutup, dan sangat ketara tak boleh tutup. Dinding tak pecah tapi tingkap dulu, dia berselisih, dia tak boleh tutup. Awak keluar, awak pergi tengok benda ni dekat kawasan ni. Okey, tengok simen ni. Simen yang kita panggil sebagai macam skirting. Kalau simen tu tiba-tiba bawah dia ada lubang besar, awak ambil satu kayu penyapu ke apa, awak cuba jolok. Tengok berapa dalam dia punya lubang. Dia mesti ada lubang. Kalau sikit, walaupun sikit, katalah 1 inci macam ni, awak cuba jolok. Sebab kadang sikit tapi semua belakang bawah tanah kita tu punya lubang besar. Bahaya awak. Sebab kalau dah sampai pintu awak tak boleh tutup, tingkap tak boleh tutup, awak kena check. Takut ada gerakan bawah tanah. Okay? So sangat bahaya. Cari kayu penyapu. Cuba jolok tu. Kalau semua satu kayu boleh masuk, cepat-cepat panggil kontraktor ataupun panggil developer. Kena buat aduan cepat. Awak takut tengah tidur nanti dia turun ke bawah semua. Nanti bahaya. Tak sempat nak lari. Hati-hati ya. Saya pernah tengok satu video dah lama dulu. Ada satu orang ni tanah dia macam tu jugalah. So mula dia campak satu, saya rasa orang India lah, tak salah saya ke Bangla, ada video dia dah lama dah dulu. Mula dia masuk satu kayu, benda tu masuk. So dia tak puas hati, dia cari macam galah atau dia cari macam kayu apa, saya tak tahu, kayu tu panjang juga, macam buluh juga. So dia jolok, semua masuk. Terkejut beruk semua orang. Itu sangat bahaya. Padahal terbuka dia sikit je, tapi dia orang check. So dia orang tahu ada masalah, tanah bawah tu dah berlubang, entah tengah tunggu, boom, terbenam. Kan? So sangat berisiko tinggi. So kita tak tahu apa bawah tanah rumah kita. Jadi gajian-gajian tengok tepi tu. Okay? Kalau nampak senang je. Tingkap tak boleh tutup, pintu tak boleh tutup, pergi kat luar. Tengok tepi tu. Okay? Jangan lupa cuba jolok dengan kayu. Right? Kalau sikit tak apa. Kalau rumah awak dah bukan ada warranty dengan developer, kena panggil kontraktor. Dia orang tahu apa nak buat, nak penuhkan ke nak sebagainya. Betul. Mungkin antara bangsa tu pun banyak betul kapur, sebab tu jadi kes macam dulu tu kan. Itulah bahaya dia. Okey. Lepas tu awak tengok pula, kalau kat rumah awak ni semua tanda-tanda yang saya nak bagi tahu, yang ada gerakan tanah berlaku. Kalau tengok pokok rumah awak, pokok besar, tak kisahlah pokok apa, pokok memang pokok jalan ke apa ke, dulu elok tegak macam ni, tiba-tiba pokok tu dia condong. Dia hidup lagi tapi dia condong.
Mungkin dekat tanah tu pula, okey, dekat tanah tu mungkin ada sebahagian tanah tu yang sudah jelus. Okey, so macam mana tahu contoh? Okey, katalah asal dia ni pokok dia. Alright, so katalah kat sini ada lubang, dia dah mula jelus, so pokok ni akan condong ke sini. Awak boleh tengok, kalau tiba-tiba pokok ni condong macam ni. Dulu awak tahu, dulu rasa pokok ni macam kenapa pokok ni condong. Tapi awak tak nampak apa-apa pun. Dia sendiri condong. So, mungkin sebelah sini dalam tanah dia ni, ada tanah batu kapur. Dah larut, dah kosong. So, dia akan pergi ke situ. So, kalau awak nampak pokok jadi macam ni, awak tahu kat situ ada tanah jelus ataupun sinkhole. Okey. Betul, KL banyak macam tu. Ni baru-baru ni banyak kan saya letak share video pagi tadi. Ni sebab tu topik malam ni saya buat. Okey, lepas tu lagi satu, kalau awak tengah tidur ke ataupun awak duduk kat mana-mana kat luar ke, tiba-tiba awak dengar ada bunyi macam bunyi rekahan, macam ada bunyi tanah bergerak. Dia ada bunyi tau kalau dengar. Kalau bunyi tu kuat, memang bahaya sangat. Memang ada aktiviti tanah bergerak yang kuat. Okey? Macam bunyi pasir berderu ke atau tanah bergerak ke, awak kena dengar bunyi kat tanah tu. Kalau dengar bunyi macam tu, memang awak kena panggil ahli majlis bandaran ke apa ke, kena datang tengok. Awak kena rajin buat report lah, sebab diorang tak tahu kalau tak buat report kan. Especially kalau dekat dengan tanah yang awam akan lalu. Banyak public transport lalu lalang, itu kena tengok. Okay, lepas tu kalau awak tengok kawasan-kawasan tertentu macam tiba-tiba dia macam ada tempat air keluar, air bertakung, air keluar macam kat bukit, ataupun kalau kat retaining wall kan, kita ada rumah dekat bukit, lepas tu dinding tu kan dia letak simen kan, lepas tu keluar air daripada dinding tu, retaining wall tu. Kalau keluar sikit tak apa, kalau mula keluar banyak, kena hati-hati, takut rumah ke atas itu yang akan so retaining wall tu pun kena tengok. Dan kadang-kadang kalau retaining wall tu batu tu pun macam telurut. Sebab tu awak tengok dekat highway kan, kalau kat highway kita akan nampak pekerja highway sentiasa kontraktor dia akan tengok kalau ada tebing-tebing tu yang macam nak runtuh, dia orang akan cepat-cepat tambak buat retaining wall. So logiknya kat situ semua ada tempat laluan air. So kat situ pun boleh menyebabkan boleh jatuh tanah tu atau slide. Okay, so risiko jugalah. Sebab tu kadang-kadang saya kalau lalu kat mana-mana kawasan perumahan ni atau bukit ni kan, kadang-kadang kalau saya ada masa saya lalu, saya slow je, saya tengok tak ada, tak apa-apa jadi. Sebab kita dah tahu benda ni, kita belajar kan, so kita macam secara tak langsung spontan suka memerhati untuk ada sesuatu lah. So awak kena peka juga, awak dah belajar benda ni. Kalau nampak di retaining wall tu macam awak dah biasa lalu selama ni, tiba-tiba ada batu-batu dia jatuh, ataupun nampak tanah dah keluar, atau nampak air keluar di celah-celah batu tu, makin lama makin banyak, awak buat report lah, ambil gambar, buat report. Okay, awak kata kena ada tanggungjawab masyarakat. Okay, Waalaikumsalam Azlina. Last kali awak tengok tanda dia lah, dulu lubang tu kecil, sekarang makin besar. Kalau tengok, you perasan tempat tu sepatutnya tak ada lubang dekat tanah tu, mula nampak kecil, so lama-lama makin besar, buat report. Dinding rumah keluar air, dah bagi tu owner tapi senyap, dah berbulan. Kalau dekat rumah, kalau keluar air tu maknanya mungkin sistem piping dalam dinding rumah awak, sebab dinding tak ada tanah dalam tu, kecuali dinding awak melekat dengan tanah. Okey, kalau dinding keluar air tu pipe lah bocor, kena panggil plumber. Okey, itu pipe bocor, bukan kena tanah. Kalau rumah kita nak tahu tanah kita bergerak atau tidak, paling senang awak nak tengok ialah awak tak boleh tutup pintu dan awak tiba-tiba tak boleh tutup tingkap. Awak buka tingkap nak tutup tak boleh, sebab dia dah sengit, dia dah satu ke bawah macam ni dia buat. Kalau patutnya tutup sama-sama masuk macam ni kan, satu tanah turun dah tak boleh buat apa, atau dinding tak, mesti ada salah satu dah berselisih, itu tanah rumah awak dah bergerak. Okey, dan luar pergi tengok skirting dia macam mana. Itu je, sangat mudah nak tahu. Okey, so apa perlu kita buat untuk elakkan sinkhole? Okey, satu, awak kalau nak beli rumah ni, saya selalu nasihat, bila saya bagi topik macam ni, saya selalu nasihatkan you all,
kalau nak beli rumah jangan beli kawasan tanah batu kapur. Potensi dia sangat tinggi. Macam-macam boleh jadi. Okey, macam kat Perak kan saya kata banyak tanah batu kapur kan. Cuba cari rumah tanah jauh. Dan selalunya senang sangat. Developer, kalau dia buat rumah murah-murah, dia akan cari tanah yang low quality. So, dia buat tanah murah. Lantai jiran meletup, kontraktor tak bertanggungjawab. Okey. Rumah memang tepi bukit. Lantai jiran meletup, kontraktor tak bertanggungjawab. Betul? Baik, 20 minit lagi. Thank you, Jamia. 20 minit lagi kalau nak air ni 35%. Tadi ramai, tadi 2-3 orang dah dapat 80 lebih. Harga dia sebenarnya 110 ni. Cepat ambil free shipping dan diskaun you all. Ini bagus air Langkawi Blue ni. Musim-musim panas minum. Siapa yang ada kemoterapi minum. 10 kebaikan. Dia meresap, lengkap, 70% masuk dalam badan. Sangat bagus menaikkan imun sistem, bagus untuk kuatkan tulang, bagus untuk kesihatan jantung, bagus untuk kuku, kulit dan rambut, bagus untuk naikkan imun sistem badan awak daripada penyakit dan jangkitan. Bagus sangat untuk masalah kulit, gatal-gatal, eczema dan sebagainya, cepat kering, cepat hilang. Bagus untuk menyembuhkan luka-luka. Awak operation ke, awak jatuh ke, luka ke, aksiden ke, patah ke, awak bersalin ke, awak bersunat ke, cesarean ke, minum ni, cepat rapat. Tu kebaikan Yati tulis balik apa saya cakap. Seterusnya dia juga sangat bagus untuk mencegah penuaan peramatang. Dan juga dia sangat bagus membantu sistem penghadaman dan penyerapan nutrien. Kalau awak makan ubat lambat berkesan, awak minum air ni. Sebab perut awak mungkin tak hadam dengan baik, hati tak dapat nak serap. Minum air ni, perut awak akan hadam, awak makan ubat cepat je rasa. Cepat dapat khasiat dia. Okey? Cepat ambil. Dah tinggal, dia pukul 12 habis Ni TikTok bagi tau, dia yang setkan, bukan saya. TikTok setkan. Sebab air Langkawi Blue ni hot sale lah. Dia keluar simbol hot tu. TikTok yang iktiraf. So, nak ambil cepat malam ni. Ada 17 minit lagi. Okey? 17 minit saja lagi. Okey. Admin saya pun cakap cepat ambil. Okey. Alright. So kalau kawasan rumah kita tu ada masalah macam awak aduan macam saya cakap tadi, apa yang dia orang boleh buat kalau betul-betul teruk, yang kerajaan boleh buat, PBT boleh buat. Satu, diorang akan kena pasti kawasan tu, diorang kena check dulu pembangunan kat situ, buat investigation, buat ground penetrating radar, diorang boleh pakai radar. Ada banyak kerajaan ada banyak, kontraktor ada banyak. Dia boleh ada radar check ketumpatan tanah tu dan sebagainya. Okey? Betul, air ni tak boleh masak Thank you Yati, ingatkan air ni tak boleh dimasak. Minum macam ni letak peti sejuk boleh. Okey, banyaklah dia orang boleh buat seismic survey, tinjauan berapa dalam, macam-macam dia orang boleh buat sebenarnya. Sebab tu bila kita nampak ada tanah kita dan berkah, ada tanah sinkhole ke jadi apa-apa, report saja. Kerajaan ada, PBT ada, dia orang semua ada berbagai peralatan untuk check. Kalau rumah awak berlubang tu awak boleh panggil dia orang. Okey, dia orang boleh check macam-macam cara. Dia orang ada alat-alat untuk survey berapa dalam lubang, selamat tak selamat nak duduk, semua dia boleh bagi tahu. So jangan abaikan tanda-tanda kecil yang saya cakap ni. Terus buat aduan. Minta tolong, bagi tahu saja. Dia orang boleh datang, ada banyak Dia orang boleh buat borehole investigation, ground penetrating radar, GPR, seismic survey. Seismic survey tu tengok adakah gegaran yang berlaku macam gempa bumi menyebabkan tanah awak tu bergegar dan runtuh. Okey, electric resistivity survey, tinjauan menggesar rongga bawah tanah lebih awal. Semua tu diorang boleh buat. Jadi kalau awak ada tanda-tanda yang teruk, yang dah besar, yang sampai dah nampak mereka, awak panggil je majlis datang untuk cek ataupun JKR. Okey, senang buat report polis, nanti minta diorang contact you semua. Bagi nombor telefon dalam tu. Okey? Baik. Saya nak bagi tahu awak sekarang ni.
awak pun boleh call 999 tau sebenarnya. Awak boleh call 999, awak boleh call JKR, awak boleh panggil syarikat utility pipe air. Okey, boleh panggil diorang untuk datang cek. Susah-susah pergi kat balai polis. Baik, kalau kat Malaysia, sinkhole ni boleh merebak tak? Boleh jadi lagi besar ke tidak boleh? Ya, risiko sinkhole kat Malaysia ni akan semakin meningkat. Sebab sinkhole kat Malaysia, especially dekat bandar-bandar besar yang saya cakap tadi, boleh jadi lagi teruk. Sebab satu, urbanisasi yang semakin besar. Bandar kita semakin besar. Bila makin besar, makin banyak dikorek tanah, buat itu, buat ini. Jadi banyak tanah yang terpaksa dibuatkan untuk pembangunan. Piping, macam saya cakap tadi, piping, wiring dan segala bagai. Yang kedua, infrastruktur bawah tanah yang semakin tua. Kita ada banyak infrastruktur bawah tanah kita yang dah lama yang perlu diubah. Masih belum diubah lagi. Okay? Contohnya macam pipe air lah. Pipe air dah usia lebih berapa puluh tahun dah kena tukar. Ada bahagian yang belum habis tukar lagi. So kalau tak tukar itu boleh menjadikan risiko yang besar. Okay? Lepas tu corak hujan zaman sekarang. Kita sekarang banyak hujan asid. Sebab kata-kata pembangunan banyak, pencemaran pun banyak, pembakaran banyak. Dan sekarang tengah panas. Jadi hujan asid dah semakin ekstrim dengan banjir. Semua ni akan menyebabkan tanah runtuh ni lagi cepat. Okay? Cuma sinkhole kita ni nasib baiklah. Sinkhole kat Malaysia ni baru dipanggil sinkhole yang kecil-kecil lah. Belum yang betul-betul besar. Kalau betul besar, tak tahu nak cakap macam mana. Baik, sekarang saya nak bagi senarai negara dan tempat. Saya nak bagi tempat. Standby. Jangan tanya saya yang tempat-tempat kecil tau. Saya cakap bandar-bandar dan lokasi-lokasi tertentu yang telah dikenal pasti. Saya akan bagi risiko paling yang sangat tinggi atau paling tinggi sampai yang risiko sederhana. Lepas tu saya bagi semua. Okey, kita mula dengan dekat Malaysia dulu. Saya bagi Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia. Sabah Sarawak sekali lah. Standby dengar tempat awak ke tak. Baik, untuk kat negeri saya bagi ranking sekali tau. Nanti last kali saya bagi ranking dalam banyak-banyak semua campur Malaysia dengan negara ASEAN. Siapa nombor 1, siapa yang akhir. Dia kita tengok siapa yang menang. Yang ni menang tak guna ni. Menang pun tak nak. Okey. Yang ni bukan ramalan yang ni betul-betul tempat yang memang dah berlaku. Baik, pertama yang sangat tinggi dekat Malaysia, risiko tempat yang sangat tinggi di Malaysia ialah Kuala Lumpur. Lokasi yang paling sangat tinggi. Baik, ada 12 minit lagi. Siapa nak ambil cepat ni? 12 minit lagi. Cepat Lina. Lina Shah dah tengah tengok. Siapa-siapa tengok ni? 12 minit lagi. Grab cepat. Okey, kawasan pertama ialah Kuala Lumpur. Ada 6 kawasan yang ada potensi sangat tinggi untuk jadi sinkhole atau lubang benam. Pertama, Masjid India. Kita pun tahu tempat tu memang sangat berisiko. Dah berapa kali kena kan? Okey, yang kedua ialah Dang Wangi. Dang Wangi yang kedua. Yang ketiga, Chowkit. Nak tanya air Langkawi sesuai ke untuk umur? Blast, sangat-sangat sesuai. Sangat-sangat sesuai Mikiko. Mimiko, cepat ambil. 12 minit lagi. 11 minit lagi. Sangat sesuai. Bagi dia. Sekarang tengah musim panas, you all. Siapa-siapa orang tua yang tak tahan larat dah kepanasan. Siapa-siapa yang ada yang warga emas. Musim panas minum ni, awak dah dilembabkan badan kita. Diserap. Ini air ni dia 70% serap dalam badan. Kalau awak minum air biasa, awak minum, dia terus hilang haus, lepas tu dia terus keluar jadi air kencing je. Dia tak serap mana pun. Air mineral yang pure macam ni, dia meresap. Kita nak minum air mineral sebab dia meresap dalam badan. Jadi kulit kita lembab. Jantung pun bagus. Badan kita pun sihat. Okey, yang ni mineral sangat bagus. Alkaline dia pun 7.5. Siapa ada cancer, sangat bagus untuk tu. Cancer. Okey. Banyak kegunaan untuk pelbagai penyakit. Alkaline dia 7.5, sangat bagus. Grab you all. 11 minit, ambil dulu. Lepas tu tanya saya nanti. Dah lepas pukul 12 saya terangkan lagi kebaikan. Dia grab dulu, 11 minit tinggal. Yang ni TikTok bagi tau. Bukan saya. TikTok bagi ni, TikTok yang bagi 35%. Grab lah. Awak dapat satu kotak 24. Okay? Nampak tu Yati dah tulis. Ada free shipping sekali. Make sure phone awak tu bersih. Buang semua memory awak. Search memory. 10 minit lagi. Alright. Saya cerita dulu pasal tempat yang paling berisiko. Sekarang KL. Sambil-sambil tu saya ingatkan yang ni. Pergi Grab sambil-sambil tu. Baik. Yati Damia akan keluarkan 10 kebaikan
10 kebaikan air ni. Awak baca je yang saya cakap tadi, dia dah salin dah. 10. Dan clearkan history pun dia dah ajar. Awak nak dapat diskaun yang paling tinggi, bersihkan tu. Tu belajar tu, clear history. Cepat ambil ni. Baik, okey. So, Kuala Lumpur ada 6 lokasi. Dang Wangi, Masjid India, Chowkit, Kampung Baru, Sentul dan Batu Cave serta sekitar Batu Cave. Sebab Batu Cave tu semua batu kapur. Tapi semua kawasan-kawasan sekitar Batu Cave tu berisiko tinggi juga. Ini adalah 6 kawasan di KL berisiko tinggi untuk sinkhole sebab banyak batu kapur. Di atasnya macam gua Batu Cave tu dan di bawahnya banyak sangat batu kapur. So kalau kawasan tu banyak banjir, sekejap kering, sekejap banjir, risiko dia sangat-sangat tinggi. Okey, 6 kawasan Kuala Lumpur. Baik, puncanya kawasan ni sangat berisiko. Satu, banyak batu kapur punya terbentuk di situ macam saya cakap tadi. Yang keduanya, rongga bawah tanah pun banyak. Yang ketiga, banyak utility lama, kabel-kabel lama, pipe-pipe yang lama. Lepas tu pembangunan terlalu pesat sebab KL kan. Lepas tu bandar Kuala Lumpur ni didiri di atas tanah batu kapur. Senang cerita, itulah dia. Okay, so bahaya KL banyak bangunan tinggi, takut kan. Bawah tu batu kapur. So harap mereka betul-betul pantau lah. Okay, 10 kebaikan. Tinggal 8 minit. Siapa nak pergi ambil ni? 8 minit lagi. Alright. Baik, seterusnya, negeri kedua yang paling berisiko ialah Perak. Paling kawasan yang banyak keras. Keras ialah bandar tanah yang penuh dengan keras ni adalah tanah yang penuh dengan batu-batu kapur yang dah terbentuk macam-macam bentuk dah tadi yang saya cakap, macam gua, macam lubang, macam-macam tu. Banyak sangat batu kapur. Okey. So antaranya Perak ada 10 kawasan paling luas, paling berisiko tinggi. Ipoh nombor 1, Batu Gajah, Gopeng, nombor 4 Kampar, nombor 5 Simpang Pulai, 6 Sungai Siput. 6 kawasan. Puncanya batu kapur yang sangat luas, bekas lumbung biji timah dan gua bawah tanah. Itu 3 punca dia. Okey. Alright. Seterusnya, kawasan ketiga ialah Selangor. Berapa minit lagi? 7 minit. 7 minit. Balik ulang Perak. Baik. Perak, Ipoh nombor 1. Ada 6 saya bagi 6 lah. Tak banyak sangat. Nombor 1 Ipoh. Nombor 2 Batu Gajah. Nombor 3 Gopeng. Nombor 4 Kampar. Nombor 5 Sungai Pulai. Nombor 6 Sungai Siput. Nombor 7, tak payah sampai situ je. Itu antara yang paling besar. 6 kawasan dianggap sebagai berisiko sangat tinggi. Okey, berisiko sangat tinggi. Dapat? Apis, KL. Baru masuk ke ni. Awak duduk Kampar. Ini kawasan berisiko sangat tinggi tau, Kamalia. Batu kapur boleh dikomersialkan ke? Buat mozaik tak boleh. Tak boleh. Dia rapuh kan. Dia buat batu kapur. Buat kapur cat lah. Kuala Lumpur lah saya ulang siapa yang miss masuk kelas pergi dekat YT saya. Kuala Lumpur, Jalan Masjid Indah, Dang Wangi, Chowkit, Kampung Baru, Sentul, Batu Cave dan sekitar Batu Cave. Tu dia. Saya bercakap tentang tanah sinkhole Okey, bukannya gempa. Baik. Nombor 3 ialah Selangor. 5 minit lagi. 5 minit lagi air ni nak habis, offer 35%. Cepat ambil. 5 minit je lagi. 5 minit lagi. Cepat ambil. Nombor 3 ialah Selangor. Kawasan dia sama juga. Batu Cave
dia ada juga dengan apa ni dekat KL kan, sebelah under Selangor dan juga KL. Batu Cave dekat Gombak especially. Iaitu dah masuk Selangor dah tu. Rawang, Hulu Langat, Kajang kat kawasan-kawasan tertentu dan juga Ampang. Ampang pun bersebelahan juga. Ada kawasan Selangor, ada kawasan KL. Okay? So Selangor, Batu Cave dekat Gombak, Rawang, Hulu Langat, Kajang kawasan-kawasan tertentu dan Ampang. Punca, sambungan geologi batu kapur dari KL, pembangunan pesat dan kebocoran utility, bocor pipe lah biasanya, kebocoran pipe. 4 minit lagi. Air ni ialah air Langkawi Blue. Siapa nak cepat ambil sekarang 35% TikTok bagi sekarang masa saya tengah live ni. 5 minit lagi y'all. Ambil cepat. Ambil cepat. Awak dapat satu kotak 24 botol. Satu ni 500 ml besar ni you. Okay? So ambil cepat. You terus beli je, jangan add to cart, tak ada masa dah. 5 minit je tinggal ni. Ini bukan saya bagi tau, TikTok bagi. Saya kena promo ni sekejap sebab 4 minit je. Okey, lepas tu saya sambung. Sebab saya tak nak awak miss kan. Ni tinggal 4 minit saja untuk awak grab. Okey? Thank you malam ni ramai yang ketuk-ketuk. Ada newbie tak dalam ni? Ada tak newbie? Cepat ambil. Selangor, Batu Cave, Gombak, Rawang, Hulu Langat dan Ampang. Yes. Okey. Ipoh tadi saya dah sebut. Kawasan paling Perak, Ipoh, Batu Gajah, Gopeng, Kampar, Sungai Pulai, Sungai Siput. 6 kawasan. KL, Jalan Masjid India, Dangwangi, Cokek, Kampung Baru, Sentul, Batu Cave dan sekitarnya. Okey. 3 minit lagi. 3 minit lagi cepat. Untuk dapat 35% ya, dan free shipping you all. Air ni premium ya. Sekarang ni dah dapat macam-macam, susah nak dapat ni, dia berat. So dapat free shipping dan diskaun ni. TikTok bagi awak, ambil cepat. Bersihkan. Okey, dah ada. Cepat. Ada siapa lagi tu? Cepat ni. Awak ada 3 minit saja lagi daripada sekarang. Okey, itu 10 kebaikan yang saya dah cakap ya. Tidak Mia tolong share tentu. Sangat bagus air ni ya. Tengok botol dia 4 tahun dulu. Ni botol dia. Tengok. Ada tak nampak keladak turun ke apa? Saya tak buka lagi ni. 4 tahun dah air ni. Okay, dah due tahun 2023. Okay. Masih cantik lagi. Nampak? Bersih tulen. Disedut dari dalam tanah sedalam 140 kaki kat bawah. Kandungan salika yang paling tinggi, khasiat ada 10. Khasiat dia banyak sangat sebenarnya. 10 tu yang terbaik. Yang paling penting diserap. Ni kita nak panas ni awak minum ni. Bagi anak awak minum, diserap dalam badan. Bagus untuk eczema, tulang, jantung, otak, imun, kuku, kulit dan rambut. Bagus untuk kalau luka-luka, accident operation, semua sangat bagus. Pantang tak boleh masak. Itu je tak boleh masak ini panas. Dia dah cukup salika tinggi, dia tak boleh panas. Kalau dah expired boleh minum lagi, boleh. Dia expired, dia letak tarikh selalunya mineral, dia orang buat tarikh setahun biasanya air mineral. Tapi boleh je minum sebab dia, kalau nampak nak dia punya bersih ni, Pak tu nak nampak betapa tulennya. Sebab tempat dia sedut air ni diiktiraf oleh UNESCO sebagai geopark, global geopark yang pertama di Southeast Asia, dekat Gunung Raya. Okay, sangat bagus. Okay, Jueda dah ambil dah. Alright, 1 minit terakhir. 1 minit terakhir. Saya dah nak sambung dah. Siapa ada tengah nak buat payment bebas sekarang, cepat 1 minit lagi. Sebab ini dia pakai auto Pukul 12 je AI kata habis dah. Cepat Zaidi, cepat Zaidi. Jangan tunggu. 1 minit lagi. Yang ni AI dia dah set. 8 dia habis. Dia dah bagi sampai pukul 12 je. Dia tak bagi lagi dah. Okay. Habis dah pukul 12. Habis sudah. Dah pukul 12. Okay. Terima kasih semua yang dah beli. Saya harap semua orang dapat. Okay. Dah saya rasa dah tak ada tawaran lagi dah. Okay. Tapi sesiapa nak terus membeli, silakan. Saya letak je lah dekat sini. Siapa nak ambil je lah.
Tapi dah tak ada diskaun lagi lah. Kan? Okey. Dah, tepikan sikit lah. Alright, masih ada lagi tanggapan pembayaran. Siapa nak boleh teruskan Okey, baik. Saya sambung ke kawasan sekarang ni. Tempat seterusnya ialah, tadi tempat pertama saya dah cakap KL, tempat kedua Perak, tempat ketiga Selangor, tempat keempat ialah mana salah. Ni berapa? Okey. Tempat keempat ialah Perlis. Perlis ya, tempat keempat. Kawasan dia ialah Kanga, Kaki Bukit, Wang Klian. Yes, tawaran dah habis. Okey? Ingat tempat keempat ialah Perlis, iaitu Kanga, Kaki Bukit dengan Wang Klian. Kenapa ada dekat tempat tu? Sebab banyak kawasan-kawasan batu kapur dan banyak gua-gua semula jadi. Tempat ni. Fiz Safia, nanti awak masuk saya punya YT tak ada nak ulang balik ni. Okey? Masuk lambat kena masuk dekat YT saya. Pergi kat YT saya nanti Kiamat Iklim ya. Awak boleh tengok balik ulangan ni. Baik, lepas tu tempat kelima ialah Kedah. Kedah ialah Langkawi, Kubang Pasu, Padang Terap. Ini memang banyak kawasan batu kapur. Alright? Punca dia mudah nak jadi lubang benam ni. Batu kapur purba. Batu kapur zaman dulu-dulu. Dan hakisan air bawah tanah. Itu dia. Itu dia siapa yang baru masuk tadi boleh pergi dekat YT saya YT saya Kiamat Iklim je dah boleh masuk sana. Okey Fisya ya. Awak masuk ke sana nanti. Kita sambung. Baik, seterusnya yang tadi 5 negeri tadi itu risiko tinggi. Banyak potensi untuk dapat lubang benam. Okey, sekarang yang berisiko sederhana pula. Tak berapa seteruk macam yang tadi. Kelantan. Walaupun Kelantan banyak buat air boring, tapi satu je kawasan yang berisiko untuk kena lubang benam, iaitu Gua Museh. Gua Museh. Batu, sebabnya punca batu kapur dengan aktiviti kuari. Ada better aktiviti kuari. Okey. Yang kedua, Pahang. Pahang dekat kawasan Merapoh dengan Termeloh. Termeloh kawasan-kawasan tertentu. Punca tempat ni sebabnya sistem gua batu kapur banyak dekat situ. Okey. Alright. Ingat Gua Musang. Pahang dekat Merapoh dengan Termeloh. Sebabnya ada banyak gua batu kapur. Yang lain-lain negeri risiko dia rendah. Rendah saja. Okey. Iaitu Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Pulau Pinang dan Kelang. Sebab kurang batu kapur. Ada batu kapur tapi tak banyak. Okey. Kalau berlaku pun lubang benam ni mungkin sebab paip bocor. Itu lebih berpotensi untuk 6 negeri ni. Sebab dia tak ada banyak batu kapur. Alright. Baik, sekarang untuk Sabah. Sabah dengar Untuk Sabah. Orang Sabah dengar. Risiko tinggi dulu. Kawasan risiko tinggi untuk lubang benam ialah dekat Kinabatangan. Okey, Kinabatangan. Puncanya banyak batu kapur Gamatong. Batu kapur Gamatong. Dan sistem gua yang besar-besar ada banyak kat sana. Sekat Kinabatangan. So, risiko untuk dia pecah dan sebagainya. Betul. Kat Penang tu bom paip bocor je. Okey, lepas tu nombor 2 Lahad Datu. Punca formasi batu kapur tempatan. Okey. Yang ketiga, Sandakan. Ada banyak rongga-rongga, lubang-lubang batu kapur. Dan juga hakisan air bawah tanah. Itu dekat Sandakan. Alright. Risiko sederhana, Ranau dengan Kota Belud. Itu sederhana. Tapi Kinabatangan, Lahad Datu dan Sandakan itu risiko dia tinggi. Okey. Kalau dekat Ranau dengan Kota Belud ni lebih kepada ada masalah plate tektonik dan geologi bercampur. Kan dekat Sabah ada gunung berapi dan juga ada kesan gempa bumi. Jadi lebih dekat situlah. Kalau dia nak jatuh dan sebagainya. Kampungku Sandakan. Ya. Tu bahaya juga tu Sandakan. Rongga batu kapur banyak. Hakisan air bawah tanah pun banyak. Okey. Baik. Sarawak pula. Sarawak risiko yang sangat tinggi dekat Miri. Okey, sebab ada Gunung Mulu dan ada Marudi. Kat situ pun ada banyak batu kapur.
Punca dia sekarang ni sistem batu kapur terbesar di Asia. Masya Allah, saya pun baru tahu. Okey. Sarawak, risiko yang paling tinggi nak kena tanah benam ni, lubang benam, ialah dekat Miri. Kawasan kat Miri tu ialah dekat Gunung Mulu dan juga dekat Marudi. Baik, kenapa? Sebab ada antara sistem batu kapur terbesar di Asia. Dahsyat tak tu? Rekod dunia lah juga ni kan. Okey. Dan gua yang sangat luas. Itulah Gua Mulu tu. Gua Mulu tu adik-beradik dengan Batu Cave, gua yang besar. Okey. Yang kedua dekat Sarawak ialah Bau. Bau ni berisiko tinggi sebab banyak batu kapur bekas pelombongan emas. Itu kawasan lombong emas juga. Yang ketiga Serian. Okey. Sebab banyak kawasan terbentuknya batu kapur. Okey. Baik. Itu untuk Sabah dan Sarawak. Singapura. Ada orang Singapura tak kat sini? Ada tak orang Singapura? Sila kata ya kalau ada. Ada tak? Nak kita tengok Singapura ada tak batu kapur? Ke tak ada? Alright. Ada tak Singapura? Ya, Staglite Statomite itu memang batu kapur kat dalam tu yang macam ni. Okey? Dah lama tak belajar tu kan, dulu geografi tu kita belajar kan. Okey. Hai Miri, bos Sirian. Okey, baik. Singapura tak ada Tak apa, orang Singapura tak masuk, dia tak tahu saya live hari ni. Singapura sebenarnya ada, tapi risiko dia rendah sangat. Tak adalah teruk sangat. Antara kawasan risiko rendah secara semula jadi, antara kawasan yang berpotensi Tanjung Katong, East Coast, City Centre Singapura weh. Dan juga Upper Changi. Kenapa? Punca dia banyak. Kenapa kawasan tu berisiko tapi tak teruk? Punca dia ialah dia punya projek bawah tanah banyak, pembinaan MRT, kebocoran pipe, tanah tambakan. Dia kan banyak tanah tambakan. Dia bukan tanah asli. Tapi kan dia kata dia dah tambak semua tu kan. Okey. Jadi kalau tanah tambak tu definitely bukan batu kapur. Sebab tu risiko dia tak tinggi sangat. Macam kita kat bumi kita ni bumi asli. Kita tak tambak. Jadi dalam bumi asli kita ni ada banyak batu kapur. Singapura sebab dia tambak semua, dia ambil tanah yang betul. Dia tak ambil batu kapur. Jadi dia selamat. Okey. Jadi Singapura secara geologi dia tak ada batu kapur yang cetek macam kita. Okey. Itu saja. Jadi dia risiko dia sangat rendah lah. Kalau jadi pun macam saya kata tadi, sebab projek MRT, bocor air atau tanah tambakan tu bergerak. Itu saja. Okey. Dia ada banyak laluan bawah tanah. Betul. Singapura ni dia dah macam Jepun, sebab dia satu tempat yang kecil kan. Jadi dia terpaksa guna sepenuhnya. Layer-layer bawah tanah pun dia kena gunakan. Okey. So Brunei. Ada orang Brunei di sini? Adakah? Ada orang Brunei tak? Brunei? Ada tak orang Brunei? Baik, orang Brunei, awak punya kawasan pun sederhana saja. Brunei hadir. Ya, Hawa. Apa khabar KB? Baik Brunei, dengar ya. Kawasan Brunei risiko sederhana rendah saja. So Alhamdulillah tak perlu risau. Tapi kawasan yang berpotensi ialah Muara dan Tutong. Okey? Puncanya struktur pembentung yang lama, pembentung air yang lama ataupun hakisan dalam tanah. Itu saja. Okey? Tutong pun sama. Tutong punca dia yang kalau di muara, struktur pembentukan air yang lama ataupun hakisan dalaman. Okey. Yang kemudian di Tutong pula puncanya mendapan tanah atau infrastruktur lama juga yang belum diperbaiki, yang mungkin dah bertahun-tahun tak diubah lagi. Okay, macam kita di Malaysia lah. Saya kata sistem piping kan kita dah tukar dari besi, dah tukar kepada PVC. Yang ini kat sana tu masih macam tu jugalah. Mungkin yang lama yang belum ditukar. Kalau jadi itulah di punca dia. Okey. Yang ketiga ialah beliat. Beliat ni
punca kalau nak jadi tanah jelus ke, tanah runtuh ke, sinkhole ke, sebab saliran air bawah tanahnya lembut. Okey. Dan Brunei tak banyak pun tanah, tidak ada banyak batu kapur, sikit aja. Kalau ada kat tempat-tempat yang sikit-sikit tu je lah. Jadi tak berapa ketara. Okey. Dan Brunei tak kena banjir teruk macam Malaysia. Macam Malaysia dan Indonesia. Kan? Kurang. Jadi kurang berpotensi. Alhamdulillah. Selamat. Sikit-sikit saja. Okey, Indonesia. Orang Indonesia ada tak di sini? Indonesia? Alhamdulillah. Baik. Indonesia ada tak? Manakah orang Indonesia? Orang Indonesia? Hari ni tak ada orang Indonesia. Hari ni tak ada orang Indonesia Indonesia ni tempat dia paling teruk ni. Tempat dia sangat teruk. Indonesia biasalah kan. Okey. Indonesia tempat yang paling berisiko tinggi di ASEAN. Tinggi di ASEAN dah tidur. Dah tidur. Okey, orang Indonesia tidak awal. Kerja banyak ni. Baik. So, Indonesia dia punya kawasan berisiko dari segi yang paling tertinggi di ASEAN berisikonya. Bayangkan kawasan dia ialah Gunung Kidul dekat Yogyakarta. Yang ini dia ada gunung Sewu. Gunung tu seluruhnya adalah batu kapur. Okey? Lepas tu dia ada ribuan donila, iaitu kawasan sinkhole semula jadi. Dia panggil donila. Okey? Dekat Yogyakarta. So hati-hati sikit pergilah. Dia ada Gunung Sewu, seluruhnya adalah batu kapur. Dia ada ribuan sinkhole, kita baru ada satu pun kita dah kalut. Diorang ada ribuan sinkhole semula jadi. Memang berlubang banyak betul kat tempat diorang tu. Okey? Tapi dia panggil sinkhole tu donila. Okey? Lepas tu tempat kedua ialah Pacitan dekat Jawa Timur. Jawa Timur nama dia Pacitan. Dah lari kat atas bukit risau tsunami. Allah. Okey. Okey, kedua Pacitan dekat Jawa Timur. Puncanya batu kapur yang sangat tebal. Kita batu kapur, dia batu kapur yang tebal. Ya Allah. Dan sistem gua yang sangat aktif. Itu punca dia. Yang ketiga dekat Sulawesi Selatan. Nama tempat tu ialah Maros dan Pangkep. Okey? Sebab apa? Punca dia batu kapur terbesar di Indonesia. Masya Allah. Batu kapur terbesar di Indonesia ada dekat Sulawesi Selatan. Rongga bawah tanahnya sangat luas. Lubang bawah tanah dia luas bila-bila je. Bahaya gila. Ya Allah. Yang keempat, Aceh Tengah. Ini semua risiko paling tinggi di ASEAN tau. Bukan kat tempat dia je, seluruh ASEAN. Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei. Paling tinggi dia ni, tempat ni. Okey, yang keempat ialah Aceh Tengah. Puncanya, geologi gunung berapi yang tak stabil. Banyak gunung berapi asyik meletus. Banjir besar. Gempa bumi. Sinkhole besar di kawasan ini dilaporkan semakin membesar selepas banjir dan gempa. Lubang benap dia dah jadi macam kawah yang sangat besar. Selepas gempa bumi dan banjir. Masya Allah, kesian. Tempat kelima ialah Gunung Kidul. Dan dilagukan Gunung Kidul ni. Gunung Kidul Wonogiri, Pacitan Koridor. Punca. Punca batu kapur bersambung-sambung. Bersambung, punya panjang satu kawasan ke satu kawasan, bersambung-sambung. Lepas tu, hujan monsun pula banyak. Dan aktiviti manusia yang buat boring, yang korek tanah sendiri, yang buat pembangunan yang tidak teratur. Asyik tu. Indonesia berisiko sangat tinggi. Sebab tu kalau belajar nanti ada masa kita pergi pula belajar tentang Indonesia. Gunung berapi pun dah, sinkhole pun dia banyak. Dan kita belajar bahawa Indonesia ni
sedang menanti musibah yang sangat besar kesian. Iaitu mereka sedang menunggu megatrust. Megatrust ni ialah gunung berapi, gempa bumi, tsunami akan berlaku serentak. Indonesia dan juga Jepun sedang menanti keadaan yang sama. So diorang pun ada masalah yang lebih kurang sama. Okay, tapi kalau bandingkan antara Indonesia dengan Jepun, saya rasa Indonesia lagi teruk. Okay. 3+1 lah tu kan, ya. Okay. Betul semua dia ada. Okay. Baik. Sekarang kalau saya susunkan semua ni, antara semua 5 ASEAN ni yang saya cakap, kedudukan bahaya. Okey, dengar betul-betul, Malaysia termasuk senarai ni. Kedudukan bahaya semua lubang benam ni, dengar kedudukan. Kita combinekan semua, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia. Dengar, nombor 1 risiko tinggi sinkhole ranking nombor 1 ialah Indonesia Gunung Kidul. Sangat tinggi. Dalam semua-semua ni dia nombor 1 yang paling berisiko tinggi. Sebab Gunung Kidul ni sangat aktif dan dia punya batu kapur dia pun sangat-sangat aktif. Aktif tu makna senang pecah, senang jadi macam-macam. Macam-macam kejadian berlaku dengan batu kapur dia. Tempat kedua, Pacitan Indonesia juga yang tadi, Pacitan. Sama juga sebab batu kapur dia tinggi, banyak sangat batu kapur dia dan banyak juga yang dah pecah-pecah dan sebagainya. Yang ketiga, alamak sedih lah yang ni. Yang ketiga ialah Kuala Lumpur. Takut Okay. 2 tempat pertama Indonesia, tempat ketiga KL. Sangat tinggi risiko sebab batu kapur dan pembangunan yang terlalu pesat di Kuala Lumpur. Bahayanya sebab kita banyak tanah batu kapur ni kat KL ni. Mudah-mudahan semuanya okey lah. Okay. Baik. Yang keempat, Perak. Iaitu Ipoh, Batu Gajah Perak. Sangat tinggi. Sebabnya banyak batu kapur dan lombong. Okay. Yang kelima, kembali semula kepada Indonesia. So, kita dapat tempat ketiga dengan keempat ni. Tak bagus lah. Okay. Tempat kelima, Sulawesi dekat Maros tadi. Ini kalau susun ranking Susun ranking. Yang kelima ialah Maros, Sulawesi. Sangat tinggi. Sebabnya, batu kapur ni yang sangat luas. Yang keenam, Miri. Balik semula kepada Malaysia. Yang keenam, Miri. Itu kat Gunung Mulu, Sarawak. Sebab sistem gua yang sangat besar. Yang ketujuh, Batu Cave kembali semula ke KL. Selangor lah, Batu Cave Selangor. Batu Cave Rawang, Selangor. Sebab batu keras yang sambung menyambung. Batu kapur yang dah terbentuk macam-macam bentuk tu sambung menyambung. Yang ke-8, Perlis. Diam tak diam, Perlis dapat nombor 8. Sebab dia banyak batu kapur juga. Dekat Sentul Limestone. Dia panggil Sentul Limestone. Dekat kaki bukit Wang Kelian. Kat Perlis. Tinggi sebab dia ada Sentul Limestone. Okey, batu kapur Sentul dia panggil. Itu ke-8. Yang ke-9, Sabah dekat Kinabatangan. Gamantong. Sabah Kinabatangan dekat Gamantong. Sebab batu kapur lah. Yang ke-10, yang ni rendah je, Singapura. Sederhana sebab banyak sangat pembinaan bawah tanah. Okey, Singapura dia bukan sebab batu kapur tapi sebab pembinaan bawah tanahnya terlalu banyak. So kalau jadi apa-apa dan risiko dia itulah dia. Okey. Dan last kali Brunei. Brunei risiko dia sangat rendah tapi punca ni lebih kepada infrastruktur dengan saliran-saliran lama yang mungkin belum dikemas kini. Okey. Amin. So, jadi itu dia. Dan sebab tu you tengok dekat KL banyak lubang-lubang kan. Itu salah satunya. Kalau tengok sejarah dekat pavilion tu, dekat traffic light pavilion tu, kan selalu tempat yang orang selalu berkumpul ramai-ramai. Betul-betul depan pavilion kan ada traffic light. Jalan tu, kalau tak silap saya dah 3 kali ada sinkhole. Jalan tu. Okay, kalau pernah baca kan. Yang terbaru ni baru tahun lepas kot jadi So sebabnya memang dekat KL memang banyak. Tu kita risaulah sebab pembangunan dia makin laju, makin tinggi dan sebagainya. Okay.
Batu kapur memang dah tercipta dari asal. Dia dah ada dalam tanah kita. Sebab dia termasuk dalam jenis-jenis batu kapur Jujur Ida. Jenis-jenis batu batan yang ada di dunia. Okay? Dia memang ada. Kita ada macam-macam jenis batu batan. So, salah satunya ialah batu kapur. So, tapi batu kapur tak dianggap sebagai batu kekal sebenarnya. Sebab dia batu yang boleh lupus dan rosak. Tapi dia ada banyak dalam tanah kita. Dia keras. Tapi dia tak boleh buat apa lah. Setakat dia orang buat cat kapur, dia campur gunakan kapur tu boleh lah. Sebab dia mudah larut, mudah pecah, mudah hancur. Okay. Kalau tengok dari dulu sampai sekarang, terima kasih Syida. Dulu sebab kita tak ada seteruk sekarang. Kita tak ada banjir. Dulu tak ada banjir. Dulu tak ada macam bencana-bencana yang berlaku seperti sekarang ni. Okay. Dulu kita tak dengar pun pasal El Nino, La Nina, banjir, ribut, taufan yang bukan-bukan ni semua datang. Dulu tak ada. Jadi dulu tenang je tanah-tanah dan pembangunan pun tak banyak. Jadi batu kapur tu duduk diam kat bawah tu solid keras. Tapi bila pembangunan semakin pesat macam sekarang ni, semua tu keluar lah. Dah dikorek benda tu. Dah diguna, dah makin cetek, kita dah nampak dia. Kena pula dengan bencana sekarang, semua tu berlaku. Semua tu dah kian berlaku. Okay? Kita tak salahkan dia. Dia dah memang ada dalam tanah dekat bumi semua tempat negara ASEAN ni. Right? Macam kat KL tu, sebab terlalu pesat pembangunan. Jadi hujan asid semakin banyak jadi. Sebab asap kereta banyak kan. Dia banyak punca lah. Banyak punca untuk dia rosak dan dia pecah. Lepas tu banjir lagi. KL pun banyak banjir. Kan? Banjir pula satu sebab memang banjir betul. Hujan memang hujan asid. Lepas tu juga sebab masalah peparitan. Longkang tersumbat, sungai dah penuh terpurau. Dia macam tu air naik. So, banjir, kering, banjir, kering. Lepas tu sekarang panas. So, itu jadi dia akan terhablurkan dia. Dia panas, kering, dia pecah. Dia dah tak solid lagi. So, bila dia pecah, itulah risikonya. So, sangat bahaya kalau berlaku dalam kawasan yang pembangunannya pesat. Kalau bawah dia ada batu kapur. So kita doalah biar tak ada apa-apa insya-Allah sebab risikonya bahaya kalau bangunan tinggi berat-berat takut dia tak kuat kan. Okey. Itu dia topik kita malam ni. Terima kasih semua orang. Saya harap jangan lupa kalau awak nampak ada rekahan, ada apa-apa, rajin-rajin semak awak punya tanah kat rumah awak tu. Kalau bawah-bawah punya rumah awak punya skirting tu dah bergerak dan sebagainya, jangan diam-diam. Pergi cek. Kalau tingkap rumah awak tu tiba-tiba tak boleh tutup, pintu tak boleh tutup, pergi buat aduan. Siapa yang miss topik malam ni, sila pergi ke Kiamat Iklim YT saya. Sekarang dah type Kelam Iklim saja dah ada. Yang ada ni 100 lebih ni, tolong subscribe kat sana boleh? Okey, lepas tu awak boleh dengar semula nama-nama kawasan, tempat-tempat yang saya dah share ini. So, berhati-hati. Semoga ilmu bermanfaat. Dan biar tahu jangan panik. Bila dah tahu, pergilah buat aduan dan buat sesuatu. Okey, itu saja untuk malam ni. Tahniah siapa yang dah dapat beli 35% air ni. Kita jumpa lagi. Baik, besok saya nak outstation. InsyaAllah saya bersiaran daripada negeri mana saya akan ada. Besok awak akan tahu, ada rezeki saya jumpa dengan orang-orang dekat sana. Tunggu, saya maklumkan. Biar tahu kan, jangan panik, bukan kampung panik dah. Yati. Biar tahu jangan panik. Awak tulis biar tahu kampung panik, satu kampung panik. Ayo. Okey, ada rezeki. Tunggulah besok. Ada rezeki saya beritahu kalau sempat jumpa saya besok dekat sana. Okey? Dekat negeri mana? Tunggu. Okey, insya-Allah. Besok saya dekat negeri sana. Tapi saya cuba bersiaran di situ. Kalau saya sempat boleh buat live, saya buat live kalau ada line. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Jangan lupa baca Al-Kahfi, Al-Mulk, Surah Ar-Rahman ayat 1 sehingga 10. Dan juga buat solat witir. Okey, bye. Jumpa lagi insya-Allah. Bukan istana. Tak. Okey, itu saja. Good night everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu dihalalkan. Jangan lupa pergi kat YT saya, okey? Bye semua orang. Assalamualaikum. Okey, dah baca. Bagus tak dia? Bye. Alhamdulillah. Bye.